Siapa yang belum mulakan tabungan untuk menunaikan haji, tuan-puan boleh target untuk simpan 1 gram emas sebulan selama 5 tahun. Cukup 5 tahun, tuan-puan akan dapat lebih kurang 60 gram emas. Dengan 60 gram emas, nilainya hari ini sekitar RM27,000. 5 tahun akan datang, nilai 60 gram ni akan meningkat lebih tinggi dan pastinya masih cukup untuk anda tunaikan haji bagi golongan B40 dan M40. Penyimpanan emas ni tuan-puan rata-rata lebih cepat dapat tunaikan haji berbanding dengan hanya menyimpan duit dalam bank ataupun tabung haji. Sebab simpanan dalam bentuk wang fiat lebih mudah digunakan untuk tujuan lain, bermakna duit mudah bocor. Risiko lain ialah kenaikan kos haji setiap tahun yang mungkin tidak sempat untuk kita kumpul. Berbeza dengan simpanan dalam bentuk emas. Apabila kos haji meningkat, harga emas naik bersama-sama. Cara paling mudah dan praktikal untuk tuan-puan menabung emas adalah melalui akaun Emas Gap Public Gold. Kelebihan akaun Emas Gap ni tuan-puan, ia adalah tabungan tanpa komitmen dan tanpa cas tersembunyi. Jadi, bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, tujuan menunaikan haji menggunakan emas, tuan-puan boleh saja daftar akaun emas tuan-puan ni secara percuma, klik link di bio, nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.